Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempurnaan iman nalhe perkara. 1. Takun dengan lidah. 2. Taniat dengan hati. Kelhe tapubut dengan anggota serta tak ikut ijma' yang kage pesapat li sahabat yang puat dan imam yang puat. Teh imam yang puat. 1. Imam Syafi'i. 2. Imam Hanafi. Kelhe Imam Maliki. Kepuat Imam Hambali. Syarat iman na 10 perkara. 1. Gasih akan Allah. 2. Gasih akan malaikat Allah. Kelhe gasih akan kitab Allah. Kepuat gasih akan Nabiullah. 5. Gasih akan waliullah. 6. Benci akan sitre Allah. 7. Takut akan azab Allah. 8. Harap akan rahmat Allah. 9. Taperayuk ke bandum suruh Allah serta tapubut. 10. Taperayuk ke bandum tegah Allah serta tapuji'uh. Binasa iman na 10 perkara. 1. Tapu dua Allah. 2. Tapu kekai dro teh bak buat yang jahat serta tapu harus bak buat nyan. 3. Tapu binasa sama makhluk dengan tak ilanya. Kepuat tamu pakai sabe Islam serta tatruh dam dalam hati. 5. Tapu pui syariat Allah. 6. Hana takut rut iman. 7. Tapu rupa lagi buat kafir. 8. Putus asa nibak rahmat Allah. 9. Tangui pakaian kafir lagi talo lihe dan cupiu. 10. Tapu putus drotuh nibak terhadap kiblat serta tapui-pui bahati. Rukun Islam na 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Sembahyang sehari semalam 5 waktu. Kelhe membayar zakat. Kepuat puasa pada bulan Ramadan. 5. Naik haji ke Baitullah jika engkau kuasa. Engkau berjalan seumur hidup jua. Tanda Islam na puat perkara. 1. Tak perendah drotuh sabe Islam. 2. Suci lidah nibak dusta. Kelhe suci perut nibak tapajuh yang haram. Puat suci badan nibak lubha dan tamak. Kesempurnaan Islam nalhe perkara. 1. Takun dengan lidah. 2. Taniat dengan hati. Kelhe tapubut dengan anggota. Syarat Islam na puat perkara. 1. Sabar akan hukum Allah. 2. Ridha akan qada Allah. Kelhe yakin serta ikhlas hati terserah drotuh ba Allah. Kepuat tak ikut firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binasa Islam na puat perkara. 1. Tapubut sapu-sapu dengan hana tatupu. 2. Tatupu tapi han tatim pubut. Kelhe han tatupu serta han tatim meruno. Kepuat tak cela urang pubut god. Hukum gebagi puat boh bagi. Pertama hukum akli. 2. Hukum syar'i. Kelhe hukum adi adat. Kepuat hukum wad'i. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.